Ini yang polis kadang-kadang lah, di polis ada yang baik lah kan. Saya nak cerita satu mesyuarat nak cerita pasal polis ni. Kan saya bukanlah saya nak polis yang jaga di rumah saya masa makan. Kalau dia bulan puasa, polis jaga rumah saya mati-mati dalam menteri dia, polis ramai. Yang jaga di pagar 4 orang. Yang ikut saya ni kat 10 orang 12. Jadi dengan 4 tu 18. Dengan 2 tukang kebun dia 20. Jadi kita ni gaji Timbalan Menteri ingat kuman ke? Tinggi. Gaji semua dengan tu yang ni kot 18,000 apa? 18,000 sebulan. Tapi pencen dia tak bagi, tak payah lah. Kemudian tu yang saya heran ni, dah 18,000. Kereta free, minyak free, rumah free, bini dah bayar lah. Pi makan sana free, sana duduk hotel free. Nak rasuah pasal apa? Yang tu saya tak faham sungguh-sungguh lah manusia ni. Bercakap nak bela nasara, nak ambil duit orang ni pasal apa? Nak ambil tanah negeri pasal apa? Gaji dah tinggi dah. Dan pasal apa tak boleh tolong ni orang kerja kita, polis gaji banyak mana? Ni tukang kebun banyak mana? Sebab tu saya ke bulan puasa, saya larang siapa bawa makan daripada rumah, saya marah. Saya kata pasal apa saya tak boleh makan kat rumah saya yang saya makan, kamu makan. Buka puasa makan, hak saya bagi. Allah, pi market sekali, pi pasal borong tak banyak mana sangat. Bayar kita jadi itu. Tapi ada menteri pi report, komplain. Saya dengar ni telinga sendiri. Marah. Pasal apa kita nak bagi kopi menteri jaga ni, polis jaga rumah kita? Saya kata, ya Allah, kopi 4 kupang. Hang ungkit sampai dalam mesyuarat tertinggi. Kerana pada polis jaga, dia mengantuk, hang marah. Nak suruh beliak mata pukul 3, 4 pagi, jaga supaya hang selamat. Hang selamat untuk apa? Supaya hang bedai duit orang lagi. Kemudian nak bagi kopi tu, dia kata pasal apa kita nak bagi kopi? Dia ada gaji, dia ada allowance. Yalah, bukan dia jaga tepi jalan, dia jaga rumah menteri. Bagilah secawan kopi awak ungkit. Sebab tu bila saya kena pukul dan penyokong-penyokong kita ratus-ratus orang kena pukul, saya cukup sedih. Saya kata saya ni sungguh-sungguh lah betul, saya tak ada pandang rendah langsung orang bawah polis jaga saya ni. Saya fikir pasal rumah mereka, saya fikir pasal kopi minum masa kerja dengan saya. Tapi bukanlah mereka yang pukul, tapi kawan-kawan kerabat dia yang polis lain lah pukul. Jadi saya rasa sedih. Saya kata yang hang pukul aku, hang selamatkan penyamun ni yang curi duit rakyat ni. Jadi saya tak faham. Saya faham, tapi saya kurang faham. Itu dia.